Assalamualaikum, selamat datang ke episod ke-9 Rugby Syndicate Podcast. Kami main rugby di dalam minda anda bersama saya Rod, Shah dan juga Besar. Dan seperti biasa kita nak catch up sikit lah. Kita nak mulakan episod kan. Aku rasa the first time kita ada keripik Betul. podcast ni. Apa yang tadi bila aku sampai studio catch my eye is Jerai Rugby Club. Dia punya brand is Jerai Rugby Club, which is rare lah. Rugby Club lepas tu dia jual kerepek. So dia orang jual kerepek ni untuk menambahkan dana club. So dia menjual keripik dalam minda anda. Tak, aku nak cuba cakap kat sini is diorang tak komplain ke apa ke. Aku rasa mungkin dia pernah komplain ke satu masa dulu. Lepas tu dia stop complaining, dia kata you know what, kita jangan depend on sesiapa, buat duit sendiri, cari dana sendiri. And aku rasa great effort lah. Good packaging juga kan. Maksudnya apa, bagi aku dan tak rasa okay, tapi kita rasa lepas kita rasa jadi lagi selak yes kita ni. Mungkin aku nak bagi kau intro lah. Okay, alright. Okay. So kita punya guest hari ni dia punya profile agak menarik, and recent ni dia dah menang satu tournament yang sangat besar di peringkat sekolah. So kita perkenalkan kita punya tetamu untuk episod ni, which is cikgu nak panggil cikgu. Ya, cikgu. Boleh panggil Pak Wan lah. Okay, kita panggil Pak Wan ataupun Izzuan Sukri. Ya, betul. So thank you datang ke studio Rugby Syndicate. Okay, so cuba perkenalkan dirilah sikit. Okay, terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih lah untuk Rugby Syndicate sebab jemput saya datang sini. Kebetulan ada kat KL, bawa family, dah cuti sekolah semua ni kan. So basically saya ni nama Muhammad Izzuan Ahmad Syukri, biasa orang panggil Pak Wan lah sejak sekolah. Asal Perlis, SMK Abi dulu. Belajar di USM dan bekerja di MRSM dah tahun ke-8 ni sebagai cikgu bahasa Melayu lah. Tapi ramai orang ingat cikgu PJ lah, biasalah kan sebab bawa rugby kan. Lepas tu memang tak ajar PJ langsung tak, di MRSM memang dia akan ajar satu subjek, ikut dia punya orang cakap major dia lah. Kalau dia PJ dia ajar PJ je lah. So macam tu. So dah 8 tahun ada di MRSM Balik Pulau. Orang cakap ada up and down dia. Ni sekarang ni baru orang kata dah tuai hasil lah. Itu lah. Fun fact, Pak Wan juga merupakan dormmate kepada Cibong. Cibong. Senior dulu. My studio. Dia pun dah jadi cikgu lah sekarang. Cikgu di sekolah agama dekat Ustaz lah. Orang panggil Ustaz lah. Sekarang main pun tutup aurat lah. Lepas tu aku rasa masa korang menang Super School tu, basically hype dia agak gila juga lah, sebab kau tiba-tiba dapat shot to fame lah. Panggil Era lah, Hot FM lah, all this radio station main, datang interview, lepas tu masuk TV juga kan. TV mana? Astro Arena. So the hype was there. Kita lepas beberapa bulan hype tu dah mati, tapi kita hidupkan kembali. Dan betul. Bukanlah kata nak hidupkan momen tu balik, tapi aku rasa kita patut, probably Pak Wan boleh share sikit lah that moment, bila menang, apa perasaan, kau tak pernah menang major tournament sebesar Super Schools Rugby ni. So kau dapat, kau as a coach dapat menang, and then all that fame tiba-tiba datang. Apa perasaan kau pada that period lah, lepas final tu lah. Lepas final, time final dan juga lepas final lah. Okay, dia macam-macam cerita lah sebenarnya. Ada yang gembira, ada sedih. Menang tu satu hal, memang happy. Dan saya cakap tu terang, before game tu on paper memang saya sendiri sebagai coach atau cikgu Balik Pulau pun dah, orang cakap VI memang boleh menang sebab good size. Dia punya pattern, dia punya cara main semua memang saya dah tengok dengan Coach Black, dengan few coaches daripada dia orang grouping. Kita orang tengok team ni boleh pergi jauh. Tapi itulah cakap Allah nak bagi, disebabkan usaha kita orang semua tu. Feeling memang tak percaya. Kalau sebab banyak video yang orang capture masa last 5 minit yang kita try under post tu,
memang saya sendiri pun memang tak percaya tapi happy lah. Then habis Datuk Ashraf Wajdi umum masa sebelum penyampaian hadiah tu, semua MRCM cuti. So saya tanya bos, saya ketua saya lah, bos betul ke esok kita cuti? Bukan kita, semua 57 MRCM cuti. Cakap, okay tak apalah cuti sebab game hari Ahad. So Isnin cuti, travel malam tu balik relax lah kan. Lepas tu dengan balik hari Ahad tu sampai dah lewat pagi Isnin tu lah, pukul 4 pagi. Lepas tu kena pergi Astro pula tengah hari tu. Dan balik hari Selasa petang dengan pengetua, dengan kapten semua, MVP kena pergi era pula sebab dia orang jemput Datuk Ashraf Wajdi. So feeling tu kita rasa seronok jugalah sebab saya bukan seronok on behalf saya sendiri sebab kita nak branding MRCM Rugby tu orang buka mata lah. Then benda yang tak seronok tu sebab bagi saya terlalu banyak sangat. Dan tiba-tiba kedai makan dekat balik pulau banjir makan banyak betul. Lepas tu dekat yang lawak sekali masa tengah-tengah khutbah Jumaat, seminggu selepas game tu, sebelum azan Jumaat tu Tok Imam siap ucap tahniah lagi. Betul sebab kami memang semayang di Masjid Pondok Upih tu. Lepas tu memang bila banyak sangat, lepas tu dapat jemputan daripada PMX pergi Parlimen. Lepas tu Ansara belanja makan semua. Lepas tu benda yang paling saya tak seronok, yang last lah ni, saya rasa feeling yang paling tak best sekali sebab ada few orang cakap alumni lah kan, dia bukan tak bagus lah kalau kita ambil pada sudut positif. Tapi pada saya start pressure masa minggu kedua ketiga selepas SSR final tu sebab dia orang dah start cakap dah 2026, 27, 28 balik pulau mesti kena champion. Tapi saya sendiri sebagai cikgu ataupun memanglah macam players yang duduk dalam industri rugby ni, kita tak setiap tahun kita boleh champion sebab kita tahu kita punya players. Dan saya tak fikir untuk next year macam nak buat macam tu. Kita fikir how to sustain. Saya tak nak tahun ni champion, tahun depan SSR grouping pun tak lepas. Kita fikir yang tu. Tapi ada orang lain yang tolong fikir kita, kena ni semua kan. Tapi kalau dia cakap macam tu, then dia bagi something, dia boleh hantar assistant coach ke, dia boleh bagi dana ke apa, kita okay. Tapi dia tulis dekat media sosial, dekat WhatsApp, dia macam order benda tu. Jadi saya start pressure, dan kami dalam grup coaches tu dengan manager dengan fisio semua, saya luahkan je lah kan. Orang cakap biasalah benda tu sebab mungkin pertama kali. Tapi saya ambil benda tu serius sebab pada saya benda tu bila dah jadi macam tu, saya anggap benda tu serius dan kena buat lah. Bila kita ambil negatif, susah lah. So tu perasaan saya daripada final sampai lepas final sampai sekarang. Sekarang ni dah hilang-hilang sikit tapi masih teringat-ingat jugalah. Wah, actually aku tak sangka boleh dapat that jawapan daripada kau, which is yelah, feel pressure sebab apa, yelah kau patutnya dalam keadaan happy and then after that rasa pressure daripada yelah mungkin orang social media post ke whatever ataupun orang hantar message ke, which mungkin juga kau feeling macam ni is because of orang punya expectation lah. Orang sebab dah yelah tak pernah menang, orang excited and what not. Tapi what I can say, aku rasa as a coach yang you as a coach yang baru menang something big, mungkin aku rasa if one advice aku boleh bagi is you should cut the noise lah. Cut the noise. Kau buat apa yang kau patut buat. Betul. Jangan dengar apa orang cakap. Mungkin dengarlah Datuk Ashraf Wajdi apa dia cakap, okey dengar. Tapi yang other noises ni mungkin kau boleh cut and kau fokus terhadap team. Dan mungkin yelah you plan lah step by step. Kau plan, kau control apa kau boleh control, apa yang kau tak boleh control lah. Sebab benda tu pun saya cakap dekat pengetua tau. Pengetua cakap tak payah layan. Macam misalnya even Datuk Ashraf Wajdi pun tak order macam tu. Cikgu Wan nanti tahun depan make sure ni. Dia cakap make sure sustain at least top 4. Tu pun dah the best. Sebab kita tengok even star MCKK pun even star MCKK yang dah lama berzaman-zaman pun main dalam Super School tu dah 10 edisi pun, yang daripada start pada top 6 Super 6 tu kan. Tu pun dia orang ialah bukan, sedangkan alumni dia boleh je order.
kami nak champion final every year. Tapi alumni dia pun faham benda tu kan. Sebab tu bila dia jadi macam culture shock sikit lah di MRCM ni. Macam saya pula budak sekolah harian, tapi bergaul dengan ramai budak-budak SBP. Tak ramai budak MRCM, tiba-tiba mengajar di MRCM. So bila kita dengar benda tu dalam scene MRCM tu, dia jadi macam pelik, tapi macam tak pelik pun dah, sebab dia tak biasa dalam that kind of environment tu. Sebab masa zaman atau zaman hang aku tak jauh sangat pun kan, masa zaman kami MRSM ni ayam lah. Betul. Sebab even aku kat Perlis dulu pun, saya kat Perlis dulu pun kalau kami lawan MRSM Berseri tu, memang orang cakap belasah banyak lah kan. Dan memang kita anggap budak-budak MRSM ni pandai belajar je lah, tak pandai main apa pun. Tapi bila saya masuk kat MRSM Balik Pulau tu, ada satu azam lah nak ubah persepsi yang budak MRSM ni bukan je pandai belajar, tapi pandai juga bersukan, pandai juga debate, pandai juga benda-benda yang luar daripada kelas tu. So satu lagi, yang orang order ni dia kena understand the dynamics of school rugby. Dia school rugby ni bukan macam club kau boleh sustain player tu for a few years. Ni sekolah lain, habis batch ni habis lah. Betul. Depend on the next batch kan. So even dalam super school tu pun long list 35, form 5 15 orang je. Dan yang main first tu pun bukannya 15 orang tu, 7 orang 8 orang je. Yang lain dalam team tu, even kami punya loose head prop tu pun form 3. Pidut yang MVP tu, yang prop itu yang form 5. Hooker form 4. So Sekolah form 4. Kita orang tak ada sekolah form 5. Memang first, second and third form 4 dengan form 3. So masa hang masuk MRSM 2018 kan, masa tu hang dah ada coaching punya cert? Dah. Masa tu dah di belajar di USM degree tu. Saya dah buat dah lah coaching tu. Tu pun sebab ajakan daripada kawan-kawan sekeliling lah kat Penang, jom pergi buat. Sebab yalah student nak kena bayar RM400. Dan masa tu pun buat kat Putrajaya. Masa tu hang masih bermain lagi? Main lagi. Masa tu duk main Kedah League lah, main Penang League lah, main macam tu lah, main dengan USM, main masuk Sukip apa semua kan. So kita buat tu sebab prepare untuk masuk alam pekerjaan lah. Dan masa interview cikgu MRSM tu pun, bila dia tengok benda tu dia tanya lah sikit semua, dia sebab apa semua kan. So kita at least orang cakap lah, zaman sekarang ni sebenarnya even cikgu saya sendiri kat SMKRB tu pun, dia cakap kat saya lah, kalau tak ada sertifikat pun boleh je coaching. Ramai je orang yang tak ada sertifikat pun pandai coaching. Tapi zaman sekarang ni kita perlukan benda tu. Dia macam orang cakap step lah kan, nak kena benda resume resume lah kan. Macam orang ramai cakap itu saya pergi Iran apa semua kan. Sebenarnya tak pergi Iran pun boleh, tapi dah marah bagi peluang untuk hantar pergi tu, kita pergi lah, ambil peluang lah belajar. Macam tu lah. Tapi bagus dapat pergi Iran tu. Transfer of technology. Yes betul. Memperkayakan pengetahuan, which is tak ramai orang yang dapat peluang kan nak pergi Iran tu. And apa yang ilmu dia perturunkan pun berguna kan. Betul. Banyak sangat lah. Sebab dia bukan pergi ajar benda basic lah, dia ajar banyak yang advance. So talking on coaching ni, masa macam hang kata tadi lah, masa hang ambil tu pun hang dah macam nak persiapkan diri hang untuk masuk dalam pekerjaan kan. So bila hang dapat position tu, masuk MRSM, hang mesti of course dah ada cakap, okay lah aku nak buat. So apa yang hang buat? The first step. Okay, first kali degree saya ni dalam bahasa Melayu lah. Major minor psikologi. So memang tak tahulah pasal strength conditioning, tak tahulah pasal apa. Yang tahu pasal rugby. Tu pun kalau nak ajak budak-budak pun orang cakap main tiru-tiru orang je lah. Ni secara jujurnya lah, tak ada lah nak cakap kata memang pada awal tu memang dia pandai. Okay je. First MRSM adalah MRSM Johor Bahru sebagai guru ganti. Start buat kat sana lah. Masa tu dah main circuit Johor under 16 lawan dengan EC lah apa semua kat sana kan. So okay, lepas tu masa kat sana tu dapat interview untuk tetap lah kan. So masuk di MRSM Balik Pulau. Masuk di MRSM Balik Pulau ni banyak kekangan. Di MRSM JB tu dah ada semua sebab ada cikgu Iqbal dengan cikgu Amir. Memang cikgu rugby isu lah. So equipment semua dah settle, duit memang diorang cari semua. Saya support mengajar kat Padang je. Di MRSM Balik Pulau tu yang paling tough. Saya masuk 2 Januari 2018. Hari pertama turun Padang 5 Januari 2018. Buka store rugby ada 2 biji bola je. Bola tu beli dekat Sport Direct yang ada logo England tu. Itu memang sekolah beli. Tackling, wedges, apa semua tak ada lah. JC ada. JC lama lah. So apa yang buat tu, jumpa budak, kenal diri, ada 18 orang je budak masa tu.
Sebab masa tu transition. Sebab apa story lah. Jersey tu memang sebab masa zaman kami dulu ada je balik Pulau Tens pernah Ada. dulu, kan? Ada. So maksudnya benda tu team tu tak sustainable lah. Dia transition antara Cikgu Hazwan dengan Cikgu Samsul tu keluar pada masa balik pulau. Saya cakap 2015 14 macam tu. Dia masuk 2018 2-3 tahun tu memang ada lah budak-budak main rugby on off sebab tak ada coach kat Padang. Saya masuk 2018 tu budak-budak rugby tu ramai yang dah pergi main bola apa semua kan. Bila saya masuk tu daripada 18 orang tu batch 2018 tu lah form 5 tu. Lepas tu start buat first tournament MSSPP bawah 18 lah. Lepas tu terus sampai Inter MRSM pun main plate first year lawan antara MRSM. Kalah semi plate dengan MRSM bukan terendah, MRSM Perempuan Melaka saya tak ingat dah. TGB sorry, Tunggal Fawaba. Second year 2019 nombor third cup. Second year antara MRSM lah. COVID. Sebelum COVID tu dapat first achievement 2018 nombor 3 MSSPP 2018 negeri lah. 2019 pun kalah semifinal. 2020 tu first final MSSPP Pulau Pinang 2018 kalah dengan BMI School. Sekolah saya tu. Kalah dengan BMS sebab baru ni kan SSR kan orang cakap ni belasah banyak-banyak tak kesian kat BMI School 66-0 lah SSR kan. Tapi hakikatnya BMI School tu dah belasah kami lebih awal lah. 34-0 final. Tapi at least sebelum COVID tu kami dah masuk first final lah masa era saya lah. So buat tapi memang cakap tu terang tak ada structure langsung. Saya punya training yang betul-betul ada structure ni bila 2022 dengan Black. Sebab Black pun masa tu kerja dekat Penang. Dia pun sewa rumah balik pulau. Kami buat lah. Masa tu baru start strength and conditioning. Hari apa nak high intensity, hari apa nak ni moderate, hari apa nak ni. Macam mana hang dapat ilmu untuk buat? Okay, masa dekat COVID tu kan ramai orang buat macam Online course kan. Dengan Kufifi lah, dengan tu lah, dengan ni banyak lah saya masuk dengan yang anti doping lah apa semua buat exam tu ni. So kita pun tengok dekat ni. Lepas tu saya pun selalu pergi travel duk tengok Japan Top League. Pergi Japan dah 3 kali duk tengok macam mana. Dulu saya warm up pun tak tahu nak buat apa. Saya suruh budak buat. Kita buat juga tapi budak-budak sendiri lah. So sampai sekarang ni dah ada template sendiri buat timing apa semua macam mana. Half time tu nak buat apa. So kalau game prep macam SSR tu saya dah tahu dah. Okay, game Sabtu, Isnin tu nak buat apa, Selasa nak buat apa, Rabu apa, Rabu contohlah tackling day, defend. Hari Khamis nak buat apa, hari Jumaat travel. Kita dah tahu dah. Dulu lawak lah. Memang sebelum PKP, esok nak game, hari ni buat fitness lagi gila-gila. Sebab saya mengaku saya tak ada knowledge. Old school lah. Saya pun okay 2.4. Okay 10 round. Okay ni. Tak tahu. Sekarang kita dah ada boleh buat calculation. Kami dah buat calculation. Okay nak game berapa hari game. Okay nak main 15 side. Budak nak kena ready masa lama macam mana, nak maintain side macam mana kan. So saya dengan coaches, dengan Black, dengan aku Jazam semua kita memang buat kerja sekali tu. So kita tahu dah upgrade diri sendiri lah. So even selection player selection pun kita ada long list. Setiap dalam team tu mesti ada rookie. Bukan semua form 4, form 5. Mesti. Sebab kita tengok team dekat luar pun mesti ada. Macam team SSR saya tahu ni orang macam Black. Ada form 2. Third hooker. Tapi saya bagi peluang dia main. Game 2 game dekat grouping, quarter final bagi. Tapi at least dia ada rasa vibe tu kan. So benda-benda macam tu lah. Form 3 pun ada 7 orang. So yang benda ni semua hang rasa untuk ada rookie dalam team, benda ni semua hang benda tu dipelajari ataupun dipelajari. Memang belajar benda tu. Sebab betul. dulu memang kalau under 18 semua form 5, form 4. So nanti nak maintain cycle tu susah. So under 15 saya pun kami dah champion under 15 kat Penang. Treble lah 3 tahun 2022, 23, 24. Tahun ni kita cuba lagi lah. Tapi 3 tahun tu at least mesti ada form 1 seorang atau 2 orang. SSR start 2024 kan? Tahun lepas. Tahun lepas kan? Ni second kan? Lah. So dia bukan nampak dekat SSR je. Bukan. Apa benda yang dia perbuat sebelum tu kan? Inter MRSM pun saya tak hantar semua form 5. Inter MRSM saya hantar tahun ni dekat Muar. Satu team tu 25 orang. Dalam team tu ada 6 orang form 3. Kalau boleh kalau dalam syarat tu boleh letak form 2 saya nak letak. Tapi dia memang letak minimum umur form 3 kan. So kita belajar benda tu. So next year, lepas tu dalam leader pun kita bagi empower juga junior ni untuk
cakap dalam team. Oh, it's good. Dia cakap sikit-sikit okey lah. Tapi kita bagi juga. Benda ni actually tak banyak sekolah ada. Empowering ni. Betul. Tak, sebab apa, kalau aku boleh relate lah, aku rasa banyak SBP, sekolah-sekolah SBP dia akan, kalau aku rasa kalau kau tanya semuanya form 5 kan? Tapi kalau Smash Show bagus. Smash Show every year team SSR dia mesti ada form 2. Tahun lepas dia champion SSR, saya ada 3-4 orang ke 3-4 orang memang form 2. So kita tengok sekolah-sekolah yang jaya, even VI pun sama. Dia bukan letak semua form 4 form 5. So lepas PKP tu memang lebih structured dan nampak tersusun lah, even macam equipment kan. Sekarang kat balik pulau equipment semua dah lengkap lah. JC macam mana hang dapat kan? Sebab hari tu masuk tu bola kan. First kali Ansara tak kenal lah sebab cikgu baru kan. Tak kenal, tak ada kontak. Kawan-kawan lah, Dr. Muaz, Coach Kilau, bagi bola ni pun semua kawan-kawan. Masa tu bujang lagi. Sebulan tu spend saya rasa 500-800 lah kot. Tapi tak kisah, gaji 3-4 ribu. Duduk duduk kontes warden. Elektrik air tak payah bayar. Yalah. Kalau takkan 500-800 tu tak ada apa. Sacrifice. Tak bayar yuran. Lepas tu yang lawak dulu sebelum PKP, kami budak-budak kelab rugby ni kami berniaga. Niaga ayam, niaga burger, apa semua kan. Saya dengan Cikgu Asajri tu duduk dalam. Cikgu Asajri tu dia tak main rugby tapi dia manager lah. So mereka dapat duit, beli strapping apa semua sampai jual kat student dalam sekolah. Sebab kami ada macam night market. Biasalah budak semua penuh kan. So sampai PKP apa semua, dah kenal Ansara semua, kita buat surat proper lah guna di MRSM. Kita tak panggil PFG, kita panggil muafakat. PFG lah kan. So kita guna saran buat surat, dia pun buat surat hantar Ansara yang jadi CEO ni kerja semua. So yang sekarang ni pun banyak logo sponsor pun sebab tu lah. So banyak bantuan. Lepas tu parent dulu sebelum PKP ada seorang dua je parent yang pergi ikut team. Sekarang pergi lah game kat mana pun, Melaka ke KL ke Selangor, boleh cakap setiap parent dalam team tu memang follow dengan kereta api. Penuh dengan makan-makan. Tapi student-student MRSM Balik Pulau ni memang daripada Zon Utara ke ataupun? Tak, dia memang ada budak KL Selangor pun ramai. Even budak saya orang Perlis, budak-budak berseri pun ada juga, budak-budak daripada luar, pada Perlis, Kedah, budak Perak pun ada. Dia tak tentulah kan. Tapi apa yang membuatkan parents support sampai macam tu? Daripada dua parent sampailah ke first kali saya tak tahu lah. Saya tanya cikgu-cikgu SBP lah, Rabi, weh, ampun ni parent ramai, macam mana buat cerita sikit. Ada group WhatsApp parent lah? Tak ada. Okay. Ada media sosial team lah? Tak ada. Saya start buat Instagram Cougars Rugby tu masa 2021, masa dalam PKP, tak tahu nak buat apa. Buat lah. Lepas tu sampai daripada tak ada follower sampai sekarang follower 3,000 masa SSR itu reach 1.9 million account, reach account lah, bukan follower kan. So lepas tu sampai parent ni saya buat start group WhatsApp lah. Lepas tu letak ni apa semua, parent, cikgu boleh pergi tengok game ke? Boleh, takkan tak boleh sebab dia pun tak biasa kan. Sampai ramai-ramai dia naik cycle sampai dah sekarang dah daripada 2022 sampai 2025 tu memang penuh lah, tak kisah berapa. Sampai parents pun ada macam group leader dia. Tapi dia bila dah ada parent ni, dia akan datang dengan benda-benda lain pula. Dia ada nanti kita boleh sembang lah. On that, sebab episod berapa lah kita ada invite team Touch lah, Power 12 tahun. 6. Episod 6 kan. So adalah, yelah, bila parents involved ni, of course lah dia nak ada some power sikit lah dalam team kan. Macam mana Pak Wan manage? Saya tak bagi. Memang saya cakap terang dalam grup WhatsApp. Tapi ada yang try lah. Hello cikgu, agak-agak anak saya main nak weekend ni. Saya cakap jujur lah ni, saya tak pernah cerita kat mana-mana kat Facebook. Saya tak pernah tulis. Tapi dengan kawan coaches tahu lah kan. Pasal cikgu, agak-agak anak saya main nak weekend ni. Dia macam cuba nak try yang ni kan. Tapi kami kalau ada tanya Coach Black kan, kami dalam grup WhatsApp even select player main pun kami tak ada influence siapa-siapa lah. Parent bantu tu bagus, tapi dia ada limit. Macam saya cakap, okay, parent nak datang bagus, even makanan nak bawa pun dia tanya saya bagus, sebab kita tak ada certain makanan tu kita tak bagilah kan. So untuk yang ni ada few lah, tak ramai seorang dua tu pun kadang-kadang bagi saya mungkin saya anggap dia tak pernah involve dalam sport. Kalau dia faham macam kebanyakan parent tu dia faham dah adalah kerja coach. Dialah kalau anak aku tak main pun, kalau aku nak pi, anak aku pi juga. Mungkin jadi water boy. Okay, dia nak pi tu bukan nak pi tengok game sangat pun, tapi niat tu nak jumpa anak dan support. Kan, kalau nak tengok game memang tengok game lah kan, semua orang tengok, tapi dia nak support team tu.
Thank you very much kepada Pita Athletic sebab sponsor kami dalam episod kali ini. For those of you nak beli strapping, bolehlah follow IG Pita Athletic dan dapatkan strapping anda di sana. Okay, take care. Bye. Tapi kan, macam Han kata tadi lah, Han draw the line lah, parent punya duties dengan Han punya duties lah. Tapi macam mana Han communicate dengan parent tu? Okay, macam saya ada cakap dalam grup WhatsApp pun ada. Lepas tu bila kita gather jumpa lepas game kan, bila jumpa budak-budak, parent ramai pun kita cakap lah. Benda yang cakap unofficial lah kita cakap. Masing-masing ada tanggungjawab. Cikgu buat yang ni, coach buat yang ni, manager buat ini, parent buat ini, Ansara pun sama yang ni. So masing-masing ada peranan masing-masing dan tak dilanggar bodoh. Sebab even saya sendiri pun sebagai coach pun saya takkan buat kerja makan. Kan? Cuma kita buat kerja kita, so semua akan tahu role play masing-masing. Senang. Tapi kalau tiba parent pula nak influence coach untuk select player apa semua, jadi susah lah. Tapi Alhamdulillah di balik pulau tak jadilah benda-benda tu. Cuma yang jadi tadi tu dia tanya tu, saya anggap dia tanya sebab mungkin dia nak ambil cuti, nak pergi ke. Macam tu je lah. Tapi untuk yang dia cakap, cikgu boleh tak bagi anak saya main weekend ni? Itu tak ada lah. Alhamdulillah. Saya rasa dekat tempat-tempat lain pun ada, tapi mungkin sikit ataupun saya rasa parent pun yang zaman sekarang pun educated lah kan. Dia tak direct, dia jenis-jenis pantun. Jenis pantun-pantun betul. Tapi di balik pulau tu Alhamdulillah okey. Lepas tu Ansara pun macam alumni pun tak banyak kacau. Dia pun just main tengok game, nak enjoy. Malah bawa makanan support lagi tu pun. Ada tak yang macam pernah bertanya macam kenapa anak saya tak main Ada tak? Tak ada so far. Tak ada. Tak ada. Tapi itulah ni pesanan kita dekat parent-parent di luar sana lah. Dalam kegairahan kita nak support anak kita tu, kita kena tahu position kita kena draw the line lah. Mana duty kita as a parent, mana duty cikgu ataupun coaches tu, kita try as much as possible to not cross that line lah. Kan? Sebab apa macam di balik pulau pun yang saya impress lah kan, saya boleh mention nama kat sini. Macam kami ada parent yang anak form 5 tahun lepas, tahun ni ada dalam team kami buat kerja untuk SSR. Macam Cik Halim, Kak Dahlia, Abang Iwan, Kak Fat, dan ramai lagi lah. Dia ada dalam even anak dah habis pun. Kita nak lebih ramai parent yang macam ni. Dan dia orang ni lah buat kerja belakang tabir, buat surat, cari sponsor, approach. Sebab saya tahu saya Black dengan manager apa semua dengan coaches lain, kami tak boleh buat benda-benda tu. So dengan dibantu mereka ni, sedangkan mereka ni bukan duduk Penang pun. Cik Halim, Kak Dahlia, Kak Fat, Abang Iwan semua ni pun duduk KL. Tapi kita communicate dalam grup WhatsApp, buat kerja semua tu, dan membantu tim untuk dapat lagi dana dan memudahkan pergerakan kami masa kami tengah quarter final, semi dengan final di Putrajaya tu lah. So ni groundwork yang basically kita tak nampak. Tapi cerita mereka ni memang tak didendangkan lah. Saya pun tak pernah tulis kat Facebook, tapi kami tahu apa peranan kami. Itu. Cuma saya ni, dia tanya, cikgu nak apa? Cikgu perlu apa? Dan saya pun tak ada lah demand lebih-lebih. Kita demand yang perlu je lah. Tapi aku rasa juga tak pasal makan aku nak kunyah je. Cakap pasal apa nama, nasihat kepada parent-parent kat luar sana, probably rather than tanya kenapa anak saya tak dapat join team ataupun main start first 15 ke apa, aku rasa boleh ditanyakan soalan apa yang perlu saya buat untuk dapatkan first 15. Betul. Kan? Mungkin masa cuti sekolah hantar personal training ke apa semua kan. Betul ke? So at least dapat daripada angle tu, coach dah bagi input. Betul. It's up to the player dan mungkin parent nak membantu. Tapi saya rasa dekat sini tak ramai yang ada budaya macam tu kot. Saya tak tahulah dekat, saya cakap dalam scene saya di balik pulau lah. Tapi kalau di KL ni mungkin ada parent yang sanggup hantar ambil personal trainer masa sekolah apa semua tu, bagus lah kan. So saya pun harap dekat balik pulau tu nanti parent faham sampai satu tahap dia pun sanggup invest untuk anak dia masa mungkin tengah off season di sekolah untuk Syah ada buka kelas personal training untuk players. Ya. Saya tak actually kan. Promote lah. Sedap. Try. Puas sedap. Nak cakap pasal personal ni benda kan. Aku pernah terlibat dengan budak-budak KYS. Budak-budak KYS bila cuti sekolah, some of the parents approach untuk buat macam klinik rugby untuk a group of anak-anak mereka lah. Tak ramai lah, semua group lah. Semua group lah, macam ada 5-6 orang kan. Join
untuk buat klinik nak bagi anak-anak depa ni nanti Basic balik lah, basic sekolah, lah. jadi better nak bagi. So itu peranan parents juga lah, nampak. So Dia kadang parent boleh kelak duit dan bayarlah sikit kan macam tu untuk ni. Betul? So kalau dia balik pulau yang tu lah. Tapi so far alhamdulillah. kau nak panggil aku boleh ke? InsyaAllah boleh. Tapi nak pergi jauh. Ada agent fee Agent fee. Kena bayarkan habis sedikit lah. Tak, tapi betul aku suka coaching lah. Betul. So mungkin macam as a coach lah, kita pun coach kan, mungkin kita boleh, sebab tu aku tadi duk banyak tanya tau, macam aku suka exchange of knowledge lah. Kat situ macam aku belajar juga kan, macam hang pun boleh dapat something daripada aku. Bagi aku tu Yalah, sama saya pun selalu tanya cikgu-cikgu lama lah. Sebab macam cikgu saya di SMKB tu, dia cikgu PJ lah kan, cikgu Azil. Dia produce player ramai bagus semua. Macam mana dia boleh sustain daripada 2003, 2004 sampai sekarang, almost 21 tahun dah buat team. Saya baru 8 tahun. Dia selalu cakap saya, kalau hang berhenti awal, hang kalah. Tapi dia cakap tu dalam nada yang macam nak bagi motivasi. Pesan yang hang jangan berhenti separuh jalan. Jangan give up lah. Sebab dia cakap buat benda ni bukan senang. Baguslah kena ada mentor kan. Okay, tu at least ada reference lah. Reference kan. Kau rasa as a coach kan, adakah kejohanan dekat kejohanan sekolah kat Malaysia ni terlalu banyak? Ya. Laju je Tak, betul. Sebab saya pun di MRC, tak tahulah orang tak setuju dengan saya, terpulang lah kan. Tapi saya cakap daripada sudut pandangan saya sebagai jurulatih yang orang kata muda lah kan. Sebab cikgu-cikgu yang kat SBP semua ni memang orang yang legend lah kan. Lama dan agak macam pening jugalah. Sebab kejap 7, kejap 10, kejap 15. Tengah-tengah SSR ada pula tournament 7, ada pula tournament 10. Tak, sebab benda tu saya tanya orang-orang di luar lah. Sebab dia pun duduk selalu travel. Lepas tu ada kawan-kawan kat luar yang memang duduk dekat negara yang memang rugby tu dia ada sistem yang bagus lah kan. Dia tak ada tiba-tiba aku ada buat Super Rugby, tiba-tiba tengah Super Rugby ada World Saber Series. Kan. So macam tu. Lepas tu banyak ni pula daripada satu segi macam pro dia pula, bukan yang tak bagus kan, bagus dia mungkin bagus juga banyak, tapi bukan yang nak join tak join tu pilihan masing-masing lah. Macam saya sebagai masing balik pulau, kami bukan keluar tiap-tiap minggu macam setengah pasukan tu. Kami kena pilih-pilih sebab pertama sekali terikat dengan jadual budak-budak di MRCM sekolahan. Kalau minggu exam tak boleh lah kan. Kalau ujung minggu tu ada program camp form 5 ke apa, then kita tak join lah. So kita pilih-pilih. So pilih tu pula kadang-kadang saya pun pilih pun tengok juga nak pergi pula, semua dah okey, tiba-tiba bas pula tak ada. So macam, tapi kalau untuk daripada sudut pandang tournament terlalu banyak tu, bagi saya terlalu banyak lah. Tapi dah nak join tu terpulang masing-masing lah. Macam kami di balik pulau ni kami pilih few lah. Okay, contoh major tournament kami MSSPP bawah 15 sekarang ni kan, nak lagi 2-3 minggu nak MSSPP bawah 15. Takkan saya nak pergi hantar tournament 7 kot. Saya mestilah pergi friendly atau tournament 10. Kalau nak main 15, takkan tiba-tiba nak tengah nak prepare 15 tu tiba nak pergi main tournament 7. Mesti kena 15 lah kan. 15 side lah. Sebab saya punya cara lah. Saya tak ada campur-campur. Dan sebab tu kalau orang tanya, weh, hampa balik pulau jarang tengok hampa masuk tournament 7. Last balik pulau masuk tournament 7 2022. Sebelum dijemput MCKK Premier 7 baru ni. Yang first dekat ni, first time tu. Zaman saya ni memang first time lah. Lepas tu maksudnya kalau tahun depan ada rezeki lagi dijemput ke MCKK Premier 7, kami kena jadikan MCKK Premier 7 tu major tournament. Dan kami kena cari jugalah tournament 7. So far kami kena susun balik. Susun balik lah. Sebab so far dalam saya punya planning tahun tu memang 10, 15. Inter MRCM pun 10 atau 15. MSSBP bawah 18 pun 15. Bawah 15 10. SSR pun 15. Buat apa saya nak pergi main 7? Tapi tu cara saya lah. Itu perkataan kunci dia, planning. Yep. Tu aku suka planning. Betul. Sebab saya pun bukan buat usaha. Saya tanya Black, weh, kita nak pergi, tak payah kot, kita setengah poker 10, tak payah pergi 7. Macam tu lah. Tapi baru ni kami masuk JRC kan. 7 first time dapat jemputan tu. Masuk juga sebab dah dianggap off season. Untuk under 17 4-4-5. Untuk kami hantar pun ni dah tak ada apa-apa tournament. Tak ada, dia bagi main je. Dan kalau di New Zealand pun saya tanya baru ni masa pergi dengan Iran tu, Colin Cooper pun cakap dia orang habis Super Rugby sekarang tengah off season. Sekarang tengah season 7 lah sekarang ni. Sebab ada off season untuk 50. So main je, tak ada masalah.
Aku ada satu soalan. Aku tertarik bila Pak Wan cakap tadi nak susun jadual student kan. Ada time minggu exam tak dapat keluar pergi tournament kan. Jadi mungkin Pak Wan boleh kongsi sikit dengan kita punya viewers. Macam mana jadual harian pemain di MRSM Balik Pulau dan macam mana Pak Wan fit in masa untuk cari masa untuk buat latihan lah. Okay, so Form 1 sampai Form 5 ni jadual dia lain lah kan. Tapi saya ambil yang paling ni lah, yang critical tu Form 5 lah. Mula pagi bangun pukul 4.30 pukul 5 tu biasalah, sekolah semua penuh. Kelas 7.40 sampai 2.10, 2.10 sampai 3.10 makan solat Zuhur. Form 5 akan ada kelas. Form lain akan ada badan uniform apa semua ataupun prep petang. Sampai 4.30 lepas tu sembahyang asar. Form 1 sampai Form 4 akan pergi redah lah. Form 5 ni bila dah macam tahun ni agak kalang kabut sikit, dia ada kelas lah. Start pukul 5 sampai 6.30. Tapi macam mana saya susun tu, saya kena negotiate dengan cikgu-cikgu subjek lain. Even saya sendiri pun cikgu BM, saya bukan. Memang ajar SPM setiap tahun. Dan saya sendiri pun takkan ada kat Padang kalau saya ada kelas dengan budak-budak Form 5 pukul 5.30 sampai 6.30. So hari tu mungkin saya akan suruh mereka jogging. Okay. Sebab dah saya tak ada kat Padang kan. Ataupun buatlah apa-apa kan. Sebab dalam tim tu yang bagusnya ada 5-6 orang leader tu, kalau saya tak ada pun lebih kursus seminggu pun berjalan. Dia pun ada lead lah, saya akan bagi apa semua kan. So macam mana saya ni kena negotiate dengan cikgu tu lah. Okay, cuma macam SSR tu memang mencabar gila. Ada juga cikgu yang bising dan ramai yang faham. Memang boleh ucap terima kasih lah kat semua cikgu masa Balik Pulau ni. Sebab dan bila budak-budak travel game apa semua bagi homework. Tapi kekangan itu kena negotiate. Dan saya tak boleh bagi budak Form 5 tu training hari-hari. That's why kami punya pre-season memang gasak gila-gila. Kami punya pre-season 9 minggu. Sebab saya tahu dah masuk je nanti lepas raya masa awal tahun itu, kami dah tak boleh gather hari-hari dah. Yang akan ada dalam team tu Form 2, Form 3, Form 4, Form 5 tu akan ada few days yang dia akan kena pergi kelas sampai 6.30 petang. So masa pre-season tu memang gila-gila. Masuk dengan ada 7 kali friendly, 15 side lah untuk SSR. Lepas tu bila dah masuk season, in season tu, so kita just macam fine tune, tak payah nak gasak-gasak sangat. Budak dia memang dah fit lah. Aku suka dia punya planning lah. Sebab benda tu saya baru tahu lah. Tapi kita dah buat benda ni 3-4 tahun lah untuk benda-benda tu. Tapi just nak curious juga. So all this kan extra class apa semua ni, kau rasa dari segi pembelajaran ni membantu diorang perform kat Padang? Ya, bantu. Sebab pada saya nak lahirkan pemain yang berkualiti dalam Padang mesti ada IQ dan EQ yang bagus. Sebab decision making dia buat berdasarkan apa yang ada dalam dia punya otak dia lah. Sebab tu susah bila ada budak yang dia punya pemerolehan akademik ni agak slow dalam kelas. Dia akan bawa benda tu ke Padang. Even dalam team saya pun ada few players yang memang slow learner. So dia memang tak boleh nak buat decision, dia tak boleh jadi leader lah. So yang fact yang dalam team saya tu bagus, yang captain, leader semua ni memang excellent student lah. Tapi aku ni lah, aku teringat coach aku, my first rugby coach dekat high school game Tajam, arwah Coach Syed. Coach Syed. Dia kata tu kat Penang kau. Dia kata Dia kata macam ni lah, macam nak ajar student boarding school, mungkin kau perlu dalam 3 to 5 session. Betul. Tapi untuk ajar student yang mungkin lah dia pembelajaran tu tak apa-apa nak excel, kau perlukan 10 session untuk deliver kau punya message. So hari ni kita betul. Memang betul. Sebab saya pun perasan benda tu bila saya dah kerja 3-4 tahun. Sebab tu kalau saya nak bagi position scrum half tu, masa Form 1 tu kita dah pilih. Tengok dia punya kat kelas macam mana. Sebab saya kenal budak-budak saya ni bukan kenal di Padang je, kenal perangai dia kat kelas, cikgu-cikgu cakap dia jenis tak buat kerja sekolah ke apa. Sebab kita tahu dah orang yang jenis tak buat kerja sekolah ni dalam Padang mesti tulangnya. Sebab dia karakter. Betul karakter. So orang yang boleh bagi arahan apa semua ni, dia tak ada coach pun dia boleh bagi arahan kat kawan-kawan dia. Dia memang terbukti orang cakap student yang excellent lah. Sebab tu budak-budak rugby ni kalau saya tengok scene kat Malaysia ni pun, mana ada budak rugby yang belajar tak bagus. Kurang-kurang ada degree lah kan. Sebab tu dia still boleh main kan. Yelah, aku rasa kalau cakap pasal top players macam Richie McCaw, macam Adi Saibia, semua head boy kot. Conrad Smith. Betul. Conrad Smith is lawyer lah kan. Tapi tak, dia ni head boy dulu. Head boy is ketua pengawas lah dekat sekolah. So
good character makes good Tapi player. cakap pasal topik macam kelas banyak apa semua tu kan, ganggu training. Kalau saya tanya Brad Mika baru ni dekat New Zealand pun, dia cakap saya tanya perlukah training session yang panjang kan, lama kan. Sebab dulu saya duk macam faham dalam in season ni kita kena training lama kan, 3 jam. Cakap tak, di New Zealand training sejam setengah ya. Betul? Tapi yang betul-betul gasak 2-3 session sehari tu adalah pre-season. Betul, memang kami punya pre-season tu sebelum puasa, sekolah masuk. Bulan puasa kami training petang 40 minit je sebab puasa kan, untuk just buat shadow semua kan. Malam pengetua bagi kebenaran lepas tarawih pukul 10 sampai 11 suku untuk buat SNC. So sebulan tu all the way memang buat, kami akan rest hari Ahad je. Lepas tu habis pada bulan puasa raya tu memang dah fit, touch-up sikit. Lepas tu friendly ya. Tapi it shows lah dalam game MLS MVP kan. MLS MVP punya, orang kata dia punya size kecil lah. size kecil, tapi dia punya dia punya mode of play tu pick and go lah. Pick and go memang dia punya forte lah. Dia punya Betul, tapi saya pun lepas balik pada Iran pun saya boleh komen pasal benda tu. Sebab di sana tu dia cakap ni pun saya pergi sana, benda tu saya rasa benda pertama saya dapat. Sebab kadang coach ni dia cakap dia nak team dia tu main pattern yang dia tahu dan dia nak. Tapi dia tak. Dia cakap nak build team pattern play ke apa benda, apa istilah lah kan. Apa hang punya team profile? Okay. Dia tanya saya, macam mana cara main? Pick and go lah banyak kan. Kalau you rasa team you lebih kat pick and go, lebih forward. Kalau hang nak, dia cakap kalau hang nak pick and go daripada 22 sendiri sampai try, it's okay. Sebab at the end of the day orang nak tahu you menang kalah. Kan? Kalau tahun tu lebih kat backline, so mungkin nak lebihkan backline. Itu pula sebab itu team profile kita. So kita develop team kita, cara main team kita main tu bukan apa yang coach tahu dan nak. Coach tahu macam-macam cara, tapi dia kena tahu budak-budak dia dalam team squad tu apa style yang paling atau pattern yang paling sesuai untuk dimainkan. Bukannya semua nak tiru orang nak main 3-1-3-1, kita pun nak main 3-1. Orang nak main pick and go, kita pun nak main pick and go. Orang nak buat line out mall, kita pun semua. Tapi adakah kita nak main long line out contoh? Adakah hooker kita punya profile dia boleh throw jauh? Kalau dia tak boleh, short line out je lah. So benda tu yang saya pergi sana tu kecak. Sebab saya sendiri pun buat silap kat team balik pula. Saya nak mereka tu main ikut aku punya cara aku nak. So sebenarnya dia tak salah macam mana main, tapi adakah budak-budak tu ni, even saya pergi coaches course tu, ada nama Pero Shah tu, dia roommate dengan saya lah. Dia ajar kat satu sekolah dekat sana, saya lupa nama sekolah tu. Dia cakap budak-budak dia ada masalah, gol 15 dia, masalah passing sebelah sebelah kanan ni lah. Guna tangan kiri. Apa dia buat? Dia cakap kalau nak passing sebelah sini, dia main, dia punya style dia one pass langgar. Kalau nak main wide mesti kena swing belah ni. Tu cara dia main. So tapi kalau orang yang tak tahu, keluar lah bola sampai winger. Macam saya Cesar itu kan, duk dengar penyokong-penyokong ni cakap, apa ni Pak Wan, suruh mereka keluar bola sampai winger. Orang tak tahu yang kita punya team profile macam mana. Ya, lepas tu bukan profesional yang macam hang boleh kod mana pun boleh. Ya. Sebab kita di level development. Macam saya sendiri pun tahu, ni saya reveal kan, winger saya tak cukup bagus pun. Outside saya selalu fumble. So apa the only way yang ada adalah one pass and 2 pass play. Or no pass play ni pick and go lah. So orang nak yang cari cara apa yang paling efisien untuk kita menang game tu. Crowd ni dia nak tengok game running cantik. Tapi adakah running game cantik open tu boleh membuatkan tim hang tu menang? Okay. Yes. Aku ada satu soalan yang kau suka lah. Aku selalu tanya soalan macam ni. Okay, so hari tu kita ada berbincang pasal kau punya game plan. Saya tahu ramai orang memang bincang macam. For sure. Ramai orang bercakap. Dan satu komen daripada aku cakap je lah. Tak apa, okey. Satu komen daripada Lomu. Lomu NRDP punya pengarah sekarang ni. So dia kata antara macam mana quote dia Syah? Engkau yang cakap. Yes. Apa yang dia quote, apa yang dia cakap adalah basically budak-budak ni walaupun profiling depa macam tu, adakah depa faham the whole concept of rugby tu? Maksudnya, of course kita play to the profile, tapi adakah budak-budak ni memahami role dia orang atas padang as a whole? Maksudnya secara menyeluruh lah. Which nanti besok bila dia dah graduate habis sekolah, dia masuk universiti. Itu basically dia punya basic
rugby knowledge ataupun basic rugby skills kurang ataupun tak ada respon. Okay. Aku jadi respon. Okay, kalau cakap pasal yang benda tu kan, saya recap balik yang pasal Super School tu. Kalau orang tengok game balik pulau daripada awal sampai habis, bukan semua game main pick and go. Kami main lawan dengan Shah Pekan, first half forward tadi kami main backline. PMI School all the way backline, forward sikit sangat. Then selepas tu lawan dengan Intergom, kita orang banyak ke backline. Smasho first half memang totally forward. Second half kita change sikit, banyak ke release bola ke edge. Then baru kita masuk balik forward untuk try. Lawan VI tu je orang highlight main pick and go. Sebab memang saya decide untuk main yang tu. Sebab saya tahu VI punya defense backline sangat bagus. Dan kita tahu forward kita boleh dominan dengan VI untuk game tu lah. Walaupun VI ada defense sangat bagus lah. Okay, balik pada cerita tadi profile tu, budak-budak ni dia tahulah dia nak main position ni, dia kena ada apa-apa semua kan. Cuma bila dia ada kefahaman tu, sebab tu saya sebagai coach dengan coach lain, kita boleh cakap okay, ni kita nak main forward, nanti kita nak main forward dan backline nanti macam ni. So dia pun ada je pattern yang dia main ke wide, ada je kita attack ke edge, tengah apa semua kan. Cuma ada certain match tu kita pilih lah kita nak main yang macam mana. But then benda ni bukan kepada balik pulau lah. Yalah, betul lah. Kepada tapi kena bagi faham dalam full konsep tu lah. Macam budak balik pulau tu, yalah dia pun bukanlah nak cakap bagus lagi macam Pasal pula kan. Dia biasa-biasa je tapi dia pun faham. Bagus itu. Dia faham. Okay, kita nak main macam ni sebab opponent kita punya defense react macam mana. Okay, close. Apa option? Gap besar defend. Okay, apa kita nak main? Defend dia rush, apa nak main? Defend dia slow, apa nak main? Player hang memang faham konsep ni kan? Orang boleh cakap majority tu tahu. Bila half time dia pun boleh bagi kita cakap cikgu, kami dah main dah switch port tak lepas. Boleh tak kita main macam ni? Kita main macam ni. Cikgu, kita line up depa jumping depan je. Okey tak kalau kita main jumping tengah atau belakang? Okey, kita main belakang. Sebab dalam scene rugby sekolah ni saya tengok line up ni biasa orang angkat depan je. Kalau balik pulau siapa tengok first game sampai final, kami punya line up tengah atau belakang, depan tak ada. So budak faham konsep tu. So kami as coaches just suggest dan depa dalam padang tu decide. Kan nak ambil 3. Ada je saya suruh ambil 3 tapi depa nak main, depa confident nak main macam tu. So having said that, aku rasa apa yang dia punya game plan walaupun pick and go efektif. Sebab apa, at the end of the day objektif dia adalah untuk menang. So okay, saya dulu pernah tengok ada satu Netflix ni pasal cerita pasal coach bola kan, Pep Guardiola. Dia cakap you play to entertain crowd or you play to win the game. Exactly. Yes. Saya cakap to win the game lah. Sebab dalam kalah mati mana boleh kita nak cakap menang tipis ke apa. Dalam grouping kita target pile up score sebab nak bonus point. Dalam SSR ada bonus point. Tapi dalam SSR hang menang 1 point menang. Kalau hang menang banyak pun tak ada bonus point. So orang nak tahu menang atau kalah je. So tu kadang-kadang dekat balik pulau ni orang yang datang tengok rugby tu bagus ramai. Tapi kadang-kadang saya sakit telinga cakap keluarlah bola sampai winger, keluarlah bola. So benda macam kata okay tak apa, mereka tak faham. Tapi sebab mungkin orang yang lama-lama dia tengok rugby ni, dia faham konsep main rugby ni mesti keluar kat winger. Tapi kalau kita tengok scene international pun ada je game body kerja kick kan. Bila nak handling ni tak handling pun lagi keluar abang winger. Mungkin dia bagi tahu dah plan dia memang nak main macam tu. Sebab dia macam South Africa dengan All Black kan. Dia tahu All Black ada problem high contest, high ball contest kan. Dia main kicking game. Tapi awak kita tak pergi marah pula coach All Black, apa coach South Africa cakap. Macam dulu England punya style of play lah. Ya. Mantap kan. Ada game dulu macam All Black dulu, kalau tak salah dia tak suka kalau dapat penalti ambil 3 point. Dulu lah. Dia nak main set piece. Tapi South Africa, England apa semua ambil 3 point walaupun dia menang dengan semua 3 point. Menang kan. So pada saya saya sebagai coach dengan coach lain kita bincang the best way yang best cara main tu lebih efisien untuk dapatkan try. Macam budak-budak saya last play tu kan, yang budak VI kick 2 kali tak keluar tu. Saya cakap ni tak payah cerita lah kot. Mereka memang pandai main pick and go betul-betul depan post je. Mereka tak ada pun tiba-tiba nak keluar bola ke. Padahal dekat hujung tu kalau saya tengok balik game tu ada space. Memang kat edge dengan kiri kanan tu luas gila. Tapi kalau dia try hujung,
adakah kicker kita boleh kick tepi masuk macam Pok Yeng ke, macam apa band ke. Kami tak ada kicker yang bagus. So kita dah susun dah benda tu, budak-budak ikut. Dah berjadi. Dah jadi. Jadi. Sama juga macam semi-final kami menang dengan Smasher tu kan. Memanglah semua tu rasa Allah bagi, tapi budak-budak tu daripada tepi scrum tu keluar, dia pandai main ke tengah. Sebab apa? Dia tahu ni last play. So benda-benda tu budak-budak faham lah konsep tu. Okay, dia bukanlah kritikan, dia macam concern coaches ataupun players yang kat luar kat sana tu terhadap P&Go tu bukanlah on the tactical itself. Dia nak dia tak nak player jadi one dimensional lah. Player jadi one dimensional, nanti dia tahu yang tu je. Dia tahu yang tu je. Faham. Tapi bila Pak Wan explain tu, at least kita pun tahu lah. Sebab tu saya cakap tadi, kalau orang tengok balik pula main daripada first game sampai final tu, sebenarnya ada some variation jugalah. Sebab kami pun bukan stick dengan satu plan lah. Tapi player saya mengaku 80 to 90% memang mostly player yang sama lah akan main. Kita akan tukar depend, sebab saya pun tak tukar suka-suka lah. Kita akan tukar mungkin prop, center, Yelah, core player tu, dia punya core player tu kena main. Lawan RMC ayam lah. Tak ada lah ayam. Saya rasa itu 15-8 nak menang sah. Tak ada lah ya, sebab dia memang tolong lah. Dia macam mana itu balik pula. Kami cuma itu lawan dengan RMC ni, masa kami study game dia tu, kami macam expect physical lah. Itu jangan bagi dia pegang bola tu je. Daripada segi in term of defense, dia sangat laju, dia suka main kicking game. So kami cakap, so dia suka kick bola. Saya anggap macam ni lah, kalau team yang suka main kick, dia sedekah bola kita jangan kick balik. Kita main lah kan. Sebab balik pula pun bila in term of counter attack, kita tak suka kick balik lah. So kita dah cakap kat budak macam Akif yang fullback tu, yang form 4 kan, dia tahu lah kalau dalam 22 dia tak nak buat apa, kalau luar dalam 22 dia confident untuk main. So kita tengok lah macam mana kan nak main tu ada certain. Sebab tu kami kalau tengok balik pulau ni, dia tak, kalau untuk dapat bola daripada receive kicking general play, kita tak, kalau 10 tu satu je kot kick balik. Yang lain tengok lah memang kita akan zone. Kalau kata dalam contestable punya zone, kita akan kick, box kick ke apa. Kalau dalam zone yang dah nak masuk ke red zone tu, so kita akan memang main lah. Macam mana Pak Wan? Macam mana kau as a coach, lepas tu tadi kita cakap pasal pick and go apa semua, macam mana kau kira manage benda tu? Ialah antara nak menang, ya objektifnya nak menang dengan main cantik. So macam mana kau manage benda tu, persepsi orang-orang luar? Ke kau just block ke? Tak kisah, aku my focus is to the team. Ya, saya percaya yang kenal team kita adalah coaches. So orang luar sebenarnya tak ada hak untuk nak petikai. Petikai tu boleh lah bagi saya kan, tapi kadang-kadang dia tak kenal kita punya budak, kita punya kelebihan, kekurangan dan sebagainya lah kan. So decision atas kita lah. Macam contoh saya ajar bahasa Melayu kelas saya kan, takkan tiba-tiba saya nak bagi cikgu lain pula pergi ajar kan. Bagi pandangan boleh. Saya pun saya tak tipu, memang saya tanya pandangan. Weh, nak lawan dengan Smasher ni, dia punya counter rock bagus, dia punya pick and go bagus, dia punya ni semua kan, dia punya fast rock semua bagus. So nak buat macam mana? So kita prepare breakdown activity, macam mana nak masuk supaya tak kena counter rock. Kalau kena pun at least kurang apa semua kan. So macam nak buat pandangan ni, lagi-lagi lah kita duduk Malaysia kan. Kalau buat bagus pun orang cakap, buat tak bagus, bayangkanlah untuk menang final itu saya terpaksa sacrifice budak-budak SSR tu tak main dalam MSSPP Bola 18. Dan kami hilang title negeri Bola 18 tahun ni. Sebab dalam minggu yang sama saya hantar bawah 15 main MSSPP Bola 18. So banyak sacrifice kami buat, tapi mungkin orang tak tahu kan. So ada juga orang cakap menang SSR tapi title negeri tak dapat. Tapi final ya Ahad. MSSPP tu Isnin sampai Jumaat tu. Oi, mantap. Astagfirullahalazim. Tu pun ada orang cakap. Cakap takkanlah konsep benda macam tu pun tak boleh faham. So saya faham macam ni lah. Okey, pengetua pun cakap mula kami tak nak hantar pun bola 18 MSSPP tu. Pengetua cakap kalau tak hantar rugi, hantar dah bola 15. Bos, depa duk training 10 side bos. Tak apa, bagi dia bermain. Dan dia kalah semi-final lah dengan MRSM. Kalau 21-5 kot macam tu dengan MRSM. Hang coach juga lah masa tu? Tak.
Bagi orang lain pula. Bukan, aku training sendiri. Dan seminggu MSSPP tu saya tak pi pun tengok game. Saya pi sekali je tengok game. Cikgu Asajri manager tu bawa, pengetua hari-hari pergi tengok game. Pengetua pun tahu lah juga pasal rugby sikit, walaupun dia cikgu PJ semua, dia walaupun dia suka lain tapi dia tahu rugby. Dengan ada coaches, assistant coach lah, apa semua pi kan, tolong tengok. Saya tak pi sebab minggu tu saya memang terikat dengan kelas form 5 dan juga tengah prepare untuk final SSR. So hari depa nombor 3 nombor 4 pun saya dah main KL dah. Sebab ada press conference hari Jumaat tu. So memang bagi, tapi tak apalah, bagus untuk budak dalam team tu pun ada form 1 semua kan. Tapi nak cakap pasal perception orang tu, memang orang, saya sebenarnya tak suka sangat orang duk cakap-cakap tu sebab macam dia macam tak appreciate apa kerja yang kita buat. Dan orang yang cakap tu pun dulu dalam industri rugby juga. Dan dia pun dulu mungkin ex Cougars ke, ex Balik Pulau, mungkin dia alumni ke, dia pernah main rugby mana. Tapi apa yang decision kita buat tu mestilah kita buat untuk menang. Adakah coach nak buat decision untuk kalah? Mesti tak ada kan. Mungkin lah Pak Wan, just to kita give the benefit of the doubt. Mungkin dia buat tu sebab dia sayang. Mungkin lah. Mungkin lah. Betul. Saya tengok macam bila saya duduk dalam under pressure masa situasi tu, bila banyak sangat orang duduk ni, macam hang boleh tak bagi aku relax? Macam tu lah kan. Ayat dia cakap dia gini kan. Betul buat. Relax sikit boleh. Relax sikit boleh. Sebab kita dah nak final ni. Hang duk bagi, boleh tak final ni main lebih open apa semua. Aduh. Allah, ada juga. Macam dia sebab masa minggu tu lah tiba-tiba lah masa minggu yang nak final tu, Cikgu Naha ada call saya. Cikgu Naha kan. Dia suruh, dia cakap damage control. Dia punya tajuk lah kan. Dia cakap masa ni lah ada tiba-tiba orang tu nak bagi tu lah, nak bagi ni lah, nak bagi duit lah. Memang benda tu berlaku. Dan budak team masa minggu nak final tu dah lain lah. Dalam team tu ada orang dapat benefit macam ni, ada yang tak dapat. Saya punya konsep senang, hang nak bagi satu team. Coach tak dapat tak apa. Macam tapi damage control tu masa minggu tu memang benda yang pelik-pelik berlaku. Tiba-tiba orang nak belanja makan tu lah, tiba-tiba orang nak ni lah. Dan benda tu memang Cikgu Naha pesan kat saya tu bagus lah. Dia mungkin sebagai orang perlih ke, sebagai dia tengok orang yang coach yang muda pun nak naik, dia cakap kena kontrol. Dan memang saya cuba kontrol lah. Sebab takut budak-budak ganggu dia punya ni kan. Macam ni mungkin pernah berlaku kan, bila kita dah masuk final macam-macam dapat kan. Lepas tu bila nak travel tu pun saya tak bagi parent pergi jumpa dekat Unit 10. Sebab kita nak duduk dengan team je lah. So benda-benda tu lah kita cuba kontrol. Makan pun kita tak bagi makan pelik-pelik. Kita bagi cakap kat parent kena macam ni. So kalau nak jumpa pun kami bagi jumpa masa sehari sebelum game tu, dekat masa kami test Padang tu, tu pun ada few parent lah mai jumpa kan. Sebab sebelum ni saya memang bagi bebas lah. Tapi masa tu kita cuba kontrol sebab ialah first time. Banyak benda kan? Banyak. Saya kalau nak cerita belakang tabir ni banyak lah. Tapi memang dan bila masuk final dengan menang tu sebenarnya banyak cerita yang lagi sedih daripada gembira sebenarnya. Sebab expectation tinggi, tapi yang nak bantu tu tak tinggi sama dengan expectation tu. Sebab saya cakap untuk next year punya SSR ke apa-apa, saya tak fikir pasal champion. Apa yang kami tengah bincang coaches ni adalah how to sustain. Saya fikir macam ni lah. Macam mana saya nak bawa tim saya sama macam sekolah saya SMK Abi yang Cikgu Aziz bawa 21 tahun. Saya baru bawa 8 tahun. Itu sepatutnya yang lebih. Ni orang lain dah order dah. Mesti champion next year. Kita mesti jadi tim pertama yang back to back champion. Tapi dalam even Cik Zain Advice Sport bagi tahu pun dalam SSR 10 edition tak ada tim lagi yang back to back champion. So kita dengar benda tu pun seram kan. So tak apa, letak sebelah. Kita fokus kat kita punya plan. Kita build kita punya form 1, form 2, form 3 ni bagi ni. Dan mungkin next cycle kita boleh kan. Bukanlah tahun ni champion ni. So jadi macam buat kerja apa kan, macam semua kita kontrol benda-benda kontrol lah kan. Benda-benda macam tu lah. You control what you can control. Nak jadi champion ke tak beyond your control lah. Tapi you can control training, you can control planning. Effort. Result tu macam proses macam sistem marah pun saya tak boleh control. Saya tak boleh macam mungkin saya boleh share sikit. MRSM pun kami tak ada kuasa untuk pergi scouting budak-budak bawah 12 masuk form 1 MRSM Balik Pulau. MRSM lain pun sama lah. So apa yang HQ Marah hantar ke Balik Pulau tu, itulah. Macam saya berlaku 8 tahun ni, kalau tak ada form 1 pun yang main rugby, so saya develop, kenalkan rugby kat budak tu form 1. Sekolah lain, contohlah kalau contoh saya lawan dengan King Edward contoh.
dia boleh scouting budak. So dia punya tier tu pun dah lain lah. Hang dapat budak dah pandai passing. Even sekolah-sekolah lain pun sama macam sekolah saya pun, sekolah Abi pun dapat budak yang pandai main pun. So bila pergi lawan tu, kalau kalah tu tak apalah, mereka dah main darjah 4, darjah 5 dah start dah. Saya form 1 tu baru nak ajak passing kena ke belakang, tak boleh passing depan. Baru nak ajak Raki masuk macam mana, mereka tu dah tahu dah. So level tu pun lain. Tapi tu cabaran saya di MRSM lain. Dan saya yakin memang ada tak lagi boleh nak masuk macam kalau budak tu dia, tak boleh dia sebab boleh ni apply nak masuk MRSM mana. sebab dia boleh pilihan. First kali dia kena lepasi ujian nak masuk ke MRSM dulu. Akademik lah maksudnya. Kalau dia power main rugby sekalipun, kalau dia tak lepas ujian tu dia tak boleh masuk. Merit lah, merit. Sebab dia SBP dengan MRSM ni kena first kali yang saya memang selalu duduk cakap, ni bukan sport school. Ni bukan akademi rugby negeri ke. Ni sekolah memang akademik. So apa yang budak dapat tu dia masuk merit akademik, bukan sukan. Kalau ada sukan dia boleh main olahraga bola tu adalah tambahan. Dia kalau dia nak main rugby tu, orang cakap dia jadi, kita bersyukur lah sebab dia ada rasa minat. Dan mereka ni yang duduk dalam team tu pun sebelum ni memang tak ada background rugby lah. Pulang dah. So tu kekangan. Last question. Okay, sebagai orang yang bermula bermain rugby di Pulau Pinang, apa harapan Pak Wan nak tengok rugby berkembang di Pulau Pinang? Apa harapan? Susah soalan tu. Sebab first kali dulu tu pun ada semangat kalau nak ubah senario rugby di Penang tu kan. Tapi tengok persatuan pun tak ada. Lepas tu negeri pun tak besar mana. Lepas tu ada macam-macam isu lah kan. Saya pun nak cakap pun tak perlu cakap lah kan. Tapi saya punya persoalan sekarang ni pelik. Macam sebab apa kalau di tim Penang ni bila pergi compete untuk the highest level macam MSSM, dia tak boleh pergi jauh. Even saya sendiri beratlah bawa. Kalau SSR ada tim daripada Penang yang boleh masuk final. So macam jadi persoalan sebab apa benda tu berlaku. Dan saya pun terfikir juga MRSM balik pula tak selama-lamanya akan lead Penang lah. So saya nak lebih sekolah yang sedia ada tu step up, buat something. Kalau tak jadi macam kami pun kena jadi lebih daripada kami lah. Maksudnya, dan boleh bantu lebih banyak pool of talent tu dekat Penang. Even saya cakap terang dekat MRSM balik pula pun, budak-budak MRSM balik pula pun lepas SPM dia tak dapat peluang pun main Sukma, main apatah lagi Piala Agung sebab tak ada team kan. So saya cakap budak-budak saya ni, kalau ada peluang orang panggil pergi main, tapi kalau tak ada, fokus je lah main kat universiti. Ada yang kat UTP, ada yang kat UATM, ada yang kat UKM. So main tu. Sebab di Pulau Pinang ni saya rasa cerita tu sangat complicated lah nak faham kan. Sebab first kali persatuan pun tak ada lah. Kalau saya tengok jealous, tengok even Perlis lah negeri saya kecil. Tapi PMSSM tu ialah persatuan, bantu turun, bantu semua, ada persatuan kan. Saya tak mahu tengok lah negeri yang besar-besar. Saya tengok negeri saya sendiri. Penang negeri yang besar juga. Tapi banyak juga tim sekolah. Tapi itulah harap mungkin kena ubah mungkin cara training, mungkin cara persediaan tim. Macam saya sendiri pun saya cakap MRSM balik pula boleh naik ni sebab kami dapat pengetua baru lah, Cikgu Ibrahim ni. Dia nak kami friendly tu atau match preparation tu di luar Penang. Memang sebab tu every year kami 3 tahun ni 2022, 2023, 2024 ni sama dengan tahun ni kami punya orang kata sahabat sejati sparring ni every year Star, Anderson, KE memang wajib, Osbar, Saina, Mak Jiwa pun kami pernah pergi tahun ni, SMK Abi apa semua kan, SMC Sirah semua tu. Sebab tu bukan kami, pengetua cakap bukan kita belagak tak mahu friendly dengan tim dalam negeri. Tapi kalau kita nak up the standard tu, kita kena pergi jumpa tim yang boleh kalahkan kita masa friendly. Bukan kita nak shot sendiri kan. Tapi dulu saya pun buat benda silap. Tu saya nak cerita balik. Sebelum PKP saya memang friendly dengan tim dalam Penang. Nak menang. Yalah budak-budak ni seronok. Walaupun friendly menang boleh syok kan. Tapi bila kita ubah benda tu, training pun di balik pula tak ada konsep main tap, main touch tak boleh. Main tackle, training tackle lah. So dulu sebelum PKP lawak lah. Kalau tak tahu nak training bawah itu kan, okey lah ni main tap. So saya tukar benda tu kan. Kontak adalah kontak lah. So untuk di Penang tu, yang pendekkan cerita, semua orang kena bersatu lah. Saya mungkin salah pun ada daripada saya juga. Sebab saya pun bawa tim MSS Pulau Pinang. Kalau ikutkan tu dah tak nak bawa dah.
Niat saya cakap terang lah kat sini kan. Memang saya dah lama-lama tu kita jadi macam yalah, core business saya mengajar bahasa Melayu. Saya nak fokus tim rugby MRSM balik pulau BP Cougars je. Sebab kadang-kadang itulah tempat kita samakan. Lebih baik kita fokus yang tu daripada kita fokus dekat tempat yang kita rasa macam orang tak faham apa kita nak. Ya. Sebab saya macam head coach kan. Saya nak benda tu tapi orang tak boleh bagi. Yalah. Kita nak macam ni, orang tak boleh bagi. Lepas tu selection player pun kadang-kadang asyik ambil ramai budak balik pulau je. Susah juga. Jadi kita pula nak pilih player sebab kesian. So saya tak suka kerja dalam environment tu. Kalau saya kerja dengan environment balik pulau, saya head coach, assistant black, assistant coach semua. Walaupun mereka kena ikut saya, tapi kan saya black. Macam mana ni? Jazam macam mana ni? Macam mana? Tapi end up, dia akan kembali pada head coach. Even international pun macam tu. Come out last kali decision, head coach yang akan buat. Tapi bila main bawa tim negeri apa semua, dia jadi macam nak puaskan hati semua orang. Sebab yang lain-lain tu semua dalam komuniti tu, saya yang paling muda. Dia main jadi macam Seniority pula. So ni saya cakap jujur lah. Saya tak kisah pun kalau saya cakap orang tak suka kan. Tapi apa yang saya rasa yang tu. Tapi kalau tak bawa pula, orang cakap Belagak. Ya, sebab bila saya pergi macam PRN tu, dia belajar ada leadership apa semua kan. Belajar, dia saya share dengan Cooling Cooper tu, dia cakap, ya kalau you rasa you punya sekolah patut you fokus yang tu. Tak payah nak fokus banyak benda sebab you bukan professional coach. End up you burn out. So saya pun next year mungkin saya kena kecilkan scope lagi, fokus dekat sebab tahu atau tak tahu assistant coach ni semua dia pun tak duduk di Penang. Adalah duduk field Penang, jauh lah juga Bertam. End up form 1 sampai form 5 dia balik pulau, saya coach orang. Yes. Depa ni ada masa game sahaja. Fisio, Cikgu Amir, Cikgu Ipun. Saya dengan manager Cikgu Asajri tu tak boleh training sebab dia memang tak pernah main rugby, tapi bab urusan surat menyurat memang top A+ lah dia bagi. So saya penat buat format di sekolah-sekolah lain dekat Penang. Dia mungkin ramai coach 2-3 orang dan sebagainya kan. Yalah, ada 50 lain, ada 80 so, sebab tu lain. saya cakap mungkin next year kalau MSSM ke apa ke, saya cuba nak bagi ke orang lain juga untuk bawa sebab kadang-kadang tu yalah tahun ni pun PMSSM target plate pun tak dapat. So macam yalah. So kalau nak duduk lama-lama nampak macam tak mau lepas jawatan ke apa kan. So better kita bagi ke orang lain yang ni lah. Dan saya fokus kat balik pulau. Majikan saya lah. Ya. Aku rasa banyak juga insight. Banyak. Behind the scene story kita dapat hari ni daripada MRSM balik pulau. Pulau tu. Di sebalik kemenangan ada banyak cerita juga. Betul sebab suka tak suka kan, saya pernah cakap kat wife saya lah, lebih baik kalah kot. Bukan sebab bila menang ni dia jadi lain tau. Dia jadi macam lagi pressure. Lebih baik kita dapat nombor 2, next year kita ada lagi satu keinginan untuk dapat champion. Daripada tiba-tiba first final champion, lepas tu behind the story tu saya yang duk hadap seorang-seorang. So lawak tapi suka tak suka dengar, takkan saya nak tipu Kita kan. je rasa lah. Kita je rasa. Tapi yang paling banyak dengar Black dia memang selalu dengar apa saya cakap. Orang ni macam ni kan. Sebab even saya coach di balik pulau pun bukannya ada bayaran tambahan macam di SBP ke tempat-tempat lain pun kan, ataupun tempat-tempat lain lah tak dapat banyak sikit ada. Memang buat pun sebab minat. So kadang-kadang kalau nak komen-komen lebih pun hang kena ingat apa. Aku buat benda free tau. So jangan nak demand lebih-lebih. Macam itulah. Anyway, terima kasih banyak Pak Wan datang ke Rugby Syndicate Podcast, dapat share cerita sedikit. Aku rasa kita banyak belajar lah. Macam cakap every episode kita banyak belajar, kita banyak discover benda yang kita tak nampak behind the scenes. Daripada perspektif yang lain lah bagi betul. Yalah sebab MRSM ni dia bagi saya different story lah. Sebab di SBP Premier School tu kita nampak dah walaupun dia tak champion pun tapi dia still the best. Macam saya akan jangka kan. VI Smash Show tu memang akan always jadi giant team. Bila lah kan. Dan team yang akan naik macam KE pun sama, macam di Perlis pun SMK habis sekarang dia punya bawah 15 dia di barisi main form 2. Boleh beat team yang lain pun semua kan. So kita tengok macam di balik pulau sekarang kami tengah struggle dengan orang form 2.
So Pressure lah. Nampak lah Pak Wan pressure. ya memang sebab dia expectation tu ramai orang bagi. Tapi yang nak hadap tu saya seorang lah. Tadi macam Rob besar tadi apa? Macam mana tadi apa? Cut off the noise. Cut off the noise. Cut off, ya. Control Buat what kerja you je. can. Control what you can. Whatever you cannot control, you cannot control. So fokus apa you boleh control. Benda-benda macam tu lah kan. Akhir kata aku pun boleh control episod ni. That's it. Kita pun sudah sampai ke penghujung rancangan. Thank you very much again. Okay, baik. And I'm Rod, Shah and So kita Rugby Syndicate Podcast. Kami main rugby di dalam Minda anda. Yes. Goodbye.